Pemimpin kena fikir ni, kalau sekiranya bercakap tentang soal pelaksanaan undang-undang Islam, pemimpin kena fikir macam mana nak mewujudkan satu line up hakim yang bertakwa kepada Allah, hakim yang tidak boleh dibeli dengan duit ringgit. Pemimpin kena fikir macam mana nak didik rakyat supaya rakyat hidup beragama, supaya apabila ada kes dibawa ke mahkamah, ada rakyat yang memenuhi ciri-ciri saksi yang boleh diterima oleh mahkamah. Kalau dah dijalankan undang-undang, bawa mai saksi semua ada masalah, tak boleh juga nak buat apa pun. Pemimpin kena fikir benda-benda macam ni semua. Itu sebab kita kata bukan senang nak menjadi pemimpin. Kepimpinan yang baik, yang amanah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membantu apa juga usaha yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahawa Nabi SAW dihantar untuk diikuti. Nabi SAW Allah hantar mereka kita bukan nak suruh kita belarak setahun sekali. Maka contohilah Nabi SAW.